Mm-mm. Sebab tu waktu berpantang ni korang ramai sangat macam tadilah Puan nak kata, bila tersalah langkah, banyak yang kena postpartum depression. Betul. And sebenarnya ramai yang tak sedar mereka sedang mengalami postpartum depression sebab bengkak susu, tak tahu macam mana nak tuam. Lepas tu dah rasa macam benda ni menyusahkan aku. Mungkin sebagai seorang ibu yang tak ada ilmu dah akan rasa tersiksa. Kenapa ibu-ibu boleh rasa macam tu? Tak ada support yang jelas daripada orang sekeliling. Yang keduanya, mungkin dalam tempoh berpantang sibuk untuk pump direct feed. Pump direct feed. Pump direct feed. Saya dululah tu orangnya. Okay. Pump direct feed sampai penuh freezer aku. Pump direct feed sebab kita sampai alamak risau sebab tersalah ikut apa orang kata ilmu di mana nanti kalau dah umur anak 6 bulan boleh jarakkan sikit kot. Rupa-rupanya susu tu dia mengikut level umur. Sebab tu Allah tu sangat baik. Kau umur 1 tahun ke, umur 6 bulan ke, 1 tahun 5 bulan ke, kenapa 2.5 ounce tu untuk anak saya cukup? Sebab Allah cukupkan nutrien mengikut kadar umur. Itu yang saya selalu fikir. Ya Allah Tuhanku, amazingnya. Sebab tu every time hantar anak pergi taska, takat tu je. Tapi I rasa happy. Sebab macam wow, sebab anak aku memang cukup. So kita rasa lega. So kita nak yakinkan dekat mak-mak luar sana tu, it's okay if lepas berpantang ataupun waktu berpantang you rasa kosong. Tapi sebagai lactation counsellor, boleh tak share kenapa banyak mak-mak selalunya lah seminggu pertama tu hormon diorang ni sebenarnya sangat terganggu. Tapi sebenarnya apa punca sebenarnya dari segi apa?